Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi untuk video yang ketiga ni, aku nak ajak cara nak buat table. Ya, aku rasa mungkin kita pun dah lama dah tak pegang macam mana nak buat table kan. Tapi pada hari ni aku akan cover balik lah pasal table. Baik, video ni insyaAllah akan jadi pendek sajalah sebab aku rasa ajak table je lah, tak susah mana pun. Okay. Baik. Of course, kita akan pakai dokumen sama kan. Ini form apa semua ni kita akan pakai macam kemarin ni lah. Dan of course, kita pakai CDN yang aku ajak itu. Cara susunan dia. Baik, so kau buat dekat first page. Okay. Baik, sama juga macam form. Kalau lah kita nak buat form, kita kena declare tag name form. Kalau untuk table, kita pun kena declare tag name table. Okay. Okay. Bila setiap table, dia akan ada dua type of data. Jenis tag name lah. Kita ada, aku type sini ya. Dua jenis tag name yang apa wajib ingat. Okay. Dua jenis tag name yang you all wajib ingat ialah TR dan TD. Ya. Table row, table data. Okay. Tulis sini TR, TD. Okay. Apa kena ingat dua elemen ni ya. So ni TR, table row. Table row sama juga macam tag name table. Kita tak letak apa-apa. Okay, kita akan letak lagi lah. Okay, kalau nak nak decorate dia bagi jadi lebih cantik, tapi hampa kena tahu dululah TR dengan TD ni. Baik, TR ni adalah table row. Okay. Next one kita letak table TD pula. TD ni maksudnya table data. Ya. Sama jugalah. Aku letak 3 lah. Okay, kita letak 3. Kata table, kita letak 4 lah no. 3 lah, okay. So, pertama kita letak ni, kita letak nama dan kita letak kat matrix lah, okay. Ya Allah, hijau pun. Kat matrix, okay. So, sama juga, dia akan muncul dalam bentuk row. Maksudnya dia macam muncul dalam bentuk row lah. Aku tunjuk apa macam ni. Okay. Dia muncul dalam bentuk macam ni. Tapi, kalau mau pasal, kenapa dia bentuk macam ni? Kenapa dia dalam bentuk yang tak nampak macam table, Firan? Dia sebabnya kita tak declare, tapi sebabnya kita pakai bootstrap dengan jQuery. Okay, yang aku type ni cara HTML. Okay, depa bootstrap dengan jQuery ni, depa dah ada library, depa dah khas untuk table. So kalau hang declare macam ni, memang takkan jadilah tablenya. Cara macam mana? Caranya, hampa pergi dekat tag name table ni, type class table. Nampak? Baru dia akan jadi table. Sama jugalah kalau hampa nak buat row yang kedua. Ingat yang ni table row. Table row ni satu row ni lah yang memandangkan hashtag nama dan matrix. So kita buat lagi satu. Okay. Yang ni kita buat table data. Okay. Sama jugalah kita copy, paste and paste. Format dia macam cantik. Okay, yang ni kita letak nombor 1. Yang ni aku letak, contohnya aku letak nama Aiman lah contoh. Ni dia punya kat matrix dia 1139. Inilah cara buat table dan seterusnya. Okay, hampa mungkin pernah nampak table yang jenis complicated lah, suruh declare table header lah, table head semua, tak payah lah tu. Hampa setakat ikut hal ni je. Okay. Baik, kita dah buat macam ni kan. Kadang kita boleh buat cara yang nak lagi cantik kan. Kita boleh declare contohnya style. Yang ni CSS CSS. Text align center. InsyaAllah nanti aku akan cuba ajak CSS jugalah, basic CSS. Kau siapa-siapa yang pening. Aku tak ada lah nak kata aku power sangat lah CSS ni, but I know a few basic lah tentang CSS ni. Okay. So tadi kalau you perasan, kita apa? Tadi dia asalnya sengit macam ni kan. Tapi bila kita dah letak CSS, dia jadi tengah balik. Okay. So sama juga kita boleh tambah lagi satu bersama, tapi aku tak mau buat lah since hampa pun tahu kan. Now kita nak decorate kan dia. Kita nak dekorasi dia bagi dia jadi lebih cantik. Baik, aku nak tambah line supaya kita boleh nampak lah row nama ni dengan mudah. So aku tak ingat dia punya syntax macam mana. So aku cuba type strip down column, bukan columns. Table dash. Okay. Baru kita nampak macam ni. Yang ni dia cara apa? Selang-seli lah. Katakanlah kalau aku tambah lagi satu kan. Copy. Nampak? Dia akan selang lah.
color tu. Dia ada cara juga macam mana kita nak selang dengan cara ganjil, tapi aku takkan pergi sampai sana. Sebab aku rasa yang tu tak penting sangat lah. Cumanya, you all kena tahu lah cara nak buat table. Okay, katakanlah, katakanlah kan. You all tak mau buat stripe yang jenis ni, tapi you all nak letak warna, boleh? Ada dua cara. Maksud aku bukan dua cara. Ada satu je cara. Tapi, cara nak implement dia tu. You all, ada cara you all boleh letak row ni warna yang berbeza. Contohnya, tr kelas sama dengan table dash info. Yang ni warna, dia ada macam-macam warna. Info, danger, success, primary, secondary. Dia ada macam-macam lah. Boleh cari dekat Bootstrap ada. Bootstrap dia ada warna dia ada nama dia. Macam biru, nama dia info. Kalau success, warna dia hijau. Kalau danger, warna dia merah. Contohnya aku letak danger ke warna merah lah. Nampak? Sama jugalah untuk yang ni. Katakanlah aku nak letak kelas table dash success warna hijau. Success hijau betul-betul ya. Success tu dia akan keluar macam ni. Okay, ini untuk perbezaan lah. Okay, katakanlah aku tak maulah warna-warna berbeza ni, aku nak semua sama je warna merah ataupun warna biru, boleh, tak ada masalah. Cara dia, you all pick a table ni lah. Pick a table ni kan, class table, you all tambah lagi satu table. Kita ikut syntax yang kita letak kat tr tadi tu, table dash info. Baru semua warna biru. Ataupun letak danger, ataupun primary, ataupun success, danger, info, warning, warna kuning. Tu pun boleh ya. Jadi itu cara lah. Okay, cara kita nak buat table dengan cara kalau kita pakai jQuery dengan Bootstrap. Kalau tak pakai HTML biasa, yang ni atas ni tak payah. Yang kelas ni kita tak payah pakai kelas kalau kita tak letak CDN, jQuery dengan Bootstrap. Sebabnya, kenapa wajib letak? Sebab kalau kita tak letak, dia akan jadi macam ni. Okay, dan aku ulang balik kenapa dia jadi macam tu. Sebabnya, Bootstrap dengan jQuery, mereka dah ada library mereka sendiri khas untuk nak buat table. Apa table dia? Sama je macam kita buat HTML tu, cuma beza dia kita tambah kelas table ni je. Yang ni yang penting. Okay, yang ni kalau you all tak letak, dia akan jadi comot lah macam tadi. Okay, jadi itu sajalah cara-cara untuk buat table untuk style jQuery dengan Bootstrap.